Jangan kacau abang. Jangan kacau. Popos. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, korang tahu kan sekarang banyak pasal trend-trend solat seram lah, apa benda buat main solat, siap berjoget, siap pakai telekung, lelaki pakai telekung Tapi sekarang ni kita nak tengok cerita POV True Horror Story. Aku rasa aku dah lama gila weh. Dah lama gila aku tak react. Aku rasa ramai je yang minta aku react dekat POV True Horror Story POV. Channel tu, ingat tak? Dulu aku selalu buat kan. Okay, so kali ni pasal hantu macam tengah solat ke apa benda aku tak tahu lah. Tapi aku rasa Ikmal pernah buat. Tapi ni dah lama tau, 2 tahun lepas. Tapi aku baru nak tengok. Sebab macam best je. Sekarang pula pukul berapa? 1.30 kan? 1.35. So jom kita tengok sama-sama video True Horror Story yang pasal ni. Jangan buang masa, let's go. Okay orang, ni episode 11. Okay, dia minum air kuku. Kuku. Note to Farhan, Umi ayah pergi umrah 5 Jun to 15 Jun. 15 Jun. 15 Jun. Tu lusa siap. Okay, dia macam POV Aku dah lupa dah weh cerita ni. Just scary je. Adakah ada jump scare? Mari kita nantikan. Alamak, dia ni sukena lah duduk kat sini. Popos. Kejap korang, kejap. Aku nak kuatkan brightness lagi. Aku tak nampak sangat. Jatuhkan telekung lagi Kucing dia jatuhkan telekung korang. No, kopi tak boleh masuk. Nantak lah. Malas lah. Aku nak tahu apa jadi weh. Relax. Bunyi ada orang batuk. Uish. Pada bapak dia pergi umrah. Alamak, awalnya. Relax lah. Awak sangat ni. Dia kena prank weh dengan mak bapak dia. Tiba-tiba prank kamera di sini. Ayah? Takutlah 1.30 tengok. Ada kucing kelibat dia kat atas katil tu Takkan dia yang batuk? Moji batuk Moji? Takkanlah suara gagah betul suara Suara datuk-datuk kau ni Datuk-datuk. Alamak. Sudah bergerak pula. Berani dia ni. Benda pula. Apa tu? Tak nampak, gelap lah. Sekejap aku rakamkan. Moji? Kenapa? Scary-nya suara kucing kau pun. Kenapa? Adakah kucing kau skinwalker? Why Moji takut? Kenapa ni? Kenapa? Asal bulu kau macam ni? Takut. Ada apa? Apalah gelap now ni? Suluh, takutlah. Jangan. Ada apa? Okey, tak ada apa-apa. Takut. Apa jadi? Takut Mimi. Moji. Main-main lah. Takutkan abang lah Moji. Ya Allah. Aduh.
Bila dah start bunyi-bunyi macam tu kan, tu aku tak suka. Naya. Girlfriend dia ke? Kau akan menyesal tinggalkan aku, Naya. Menakutkan. Kenapa dia cakap macam tu Ji. Asal tu kau siapa bang? Tidur dengan abang. Come. Sini. Come. Oh, ni bilik tidur dia ke? Tidur. Udah. Aku tak percaya tau. Aku tak percaya channel ni. Takut. Tutup dulu. Alamak. Ada orang WhatsApp. Sekejap korang, sekejap. Okay, sama-sama. Ada orang WhatsApp tu. Tengoklah dulu. Apa ni mesej malam-malam? Moji, tangan abang krem lah. Sabarlah. Garungnya. Hi, you might not know me, but my husband is the guy. My ex-husband is the guy your ex-fiancé. Hah? Hah? Alamak. They were already Ajak kau cheating tim on pula. you. Cheating? Naya, aku dah agak tau. I want revenge. Are you in? Macam real dia berlakon. Yes, Ish, I'm in. macam movie betul siut. Baran pula member. Nak apa, berak ke? Dah marah-marah berak. Naya, kau memang kurang ajar tau. Aku dah agak ni betina memang kurang ajar. Let's meet there. I'm Let's meet Natasha. then. Okay. By the way, I'm Natasha. Alright. Sure. Cuba kat mana pula korang? Natasha, kau mainkan aku, Naya. Panjang gila cerita dia kali ni. Dah tidur balik. Aku dah ngantuk dah ni. Natasha. Sudah. Dia mimpi pula Natasha tu kan. Alamak. Aku benci lah. Kenapa? Pun jatuh pula korang. Lagi. I'm here. Oh, dia dah sampai. I'm here. Hai. Macam mana pula kau tahu rumah lelaki ni? Aku tak bagi address apa? Here. Alamak. Dah mula ya, kawan-kawan. Sediakan popcorn. Alamak. Uish, bunyi ada orang masuk rumah dia dah. Kucing dia ke? Uish, scary kan? Weh, scary nya. Ai, pula.
Ush, tak ada orang. Bapak style tu. Sempat aku style. Ush, maksudnya hantu tu asyik dia. Uish, bapak lah scary tu. Aku kalau seorang-seorang di rumah, lepas tu bunyi-bunyi pula loceng. Ih. Hah? Alamak. Uish. Oh my god, korang. Bunyi bapak kau. Dia berpusing terhilang benda tu. Weh, dia pusing macam ni, bai. Alamak. Dia pergi sana. Tak ada dah. Okey, dah tak ada. Dia dah hilang. Apa motif doh Natasha tu kacau dia? Tergaut-gaut lah aku ni. Jangan kacau abang. Jangan kacau. Popos. Terkesut aku bengok. Terkejut gila. Sekarang pukul berapa ni? Mak, kau boleh pula bercangkung dekat situ kan? Sekarang pukul 2. Baik aku tidur. Okay guys, so kalau korang nak sambungkan, cuba korang komen. Aku tak tahu korang suka ke tak video macam ni. Video kita react kat True Horror POV story tu. Kalau korang nak, komen for part 2, okay? Memang video dia memang terbaik. Jangan lupa subscribe channel True Horror Story POV. Okay guys, so aku rasa macam korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jika you know, stay safe. Bye.